Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada semakan khat sulus. Okey, dari segi susunan ya, alif ni letak di sini. Jadi lam di sinilah, maksudnya dapatlah sikit. Jadi maksudnya alif tidak bertindih pada ekor bar. Okey. Okey, kita tengok pada setiap huruf. Okey, ya ni ini terlalu membulat. Dia seolah-olah kita ambil bahagian depan bar tunggal ni, okey, kita ambil sini, so kita naik sini. Kof ni dia condong macam ni. Ini maksudnya dia condong macam tu. Dan kemudian kena susun. Ini kena turun lagi. Jadi ni nanti dia bukan macam ni sambungan dia. Sedikit tegak. Tu. Jadi dia keluar daripada garis ni. Yang ni pun sama. Tengok bentuk ni. Okey, wow ni sekali lagi. Tu. Macam ni. Yang ni pendek, ni panjang. Dia hampir sama. Dia sini dulu. Bar ni pun tak cukup. Satu. Yang ni berhenti sama tinggi dengan ni. Okey, yang ni tak cukup panjang. Ni lengkuk dia bukan macam ni. Aduh.
Kalau saya terbalikkan macam ni pun sama, lebih kurang sama. Sama. Itu kalau ha. Tapi kalau ya, tu. Satu, dua, tiga. Yang ni tak cukup besar, tak cukup saiz. Dan dia bukan lurus macam ni, tapi dia mangkuk macam tu sebab dia bertemu dengan huruf naik. Dan dia mesti rapat. Dia tidak ada ruang macam nasah. Ini bentuk nasah. Okey lagi. Tak jadi. Okey. Macam ni sambungan dia tebal. Sepatutnya sini ni paste. Lebih sikit ke? Jadi dia melengkung macam tu. Sebab dia bertemu dengan huruf naik, dia nak naik, jadi dia melengkung macam tu dan dia rapat sini. Dalam 2 titik. Okey. Jadi ukuran dia dalam ni mesti 2. Lebih sikit saja. Kepala ni 3. Sebab saya menggunakan pen yang hampir samalah saiz. Jadi maksudnya ini kecil, tak cukup. Di mana letak dal ni? Dal ni letak di sini. Jadi katalah ini garisan ya. Jadi dal letak di sini. Kita kena cubalah ya. Okey, di sini. Ini salah. Jadi kalau kaf ni, katalah ini garisan menurun, dia pun segaris kat sini. Jadi yang ini dia membulat ni. Dia tak sama dengan ini. Ini konsep yang ini lain. Okey, jadi
untuk latihan seterusnya lah ya. Mungkin kita ambil contoh, jangan buat sendiri, tetapi tiru contoh-contoh tulisan yang dah ada. Kalau kita buat sendiri tu mungkin dia agak lari ya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.